Cuba kau tengok tu. Mereka hari-hari jalankan tugas. Tak kira waktu hujan atau panas. Kan dah memang kerja diorang macam tu. Apa masalahnya? Tapi mereka tak macam pasukan bomba. Waktu tak ada kes, diorang melepak je. Habis tu, dah tak ada kes, apa mereka boleh buat? Diorang standby je lah. Itulah yang aku pun nak buat sekarang. Apa kata? Kalau kita buat diorang semua jadi sibuk bekerja. Weh, apa maksud kau? Kau nak buat apa ni? Kau tunggu dan lihat. Hello, Jabatan Kecemasan. Boleh saya bantu? Hello Encik, saya nak buat laporan kemalangan jalan raya dekat depan Taman Melati Ceras. Boleh dapatkan bantuan sekarang tak? Maaf ya Encik, baru sebentar tadi dah ada orang buat panggilan, tapi dia beritahu di jalan masuk Taman Melati Ceras. Adakah di tempat yang sama? Bukan kat situ tapi dekat depan Taman Melati. Dekat situ ada taman permainan. Cepat Encik, mangsa dah teruk dah tu. Dah makin tenat. Baik, kami akan arahkan anggota penyelamat untuk segera datang ke lokasi kejadian. Kau dah gila ke? Kalau diorang datang betul macam mana? Kau faham nak gelabah? Dah macam pondan pula. Relax lah. Perhatian, lokasi kejadian berubah depan Taman Melati, berhampiran dengan taman permainan. Ni apa pasal pula suka hati ubah lokasi ni? Ikut je lah, dah arahan cakap macam tu. Kita cuma jalan ke tugas je. Tak payahlah takut, dah macam budak-budak aku tengok. Kau ni memang gila lah. Weh, dia nak datang, cepat sembunyi. Betul ke info yang diorang bagi ni? Jangan-jangan salah location kot. Cuba kau tanya sekali lagi. Hei, diamlah. Betul ke lokasi kami ni? Sebab kat sini tak ada apa-apa kemalangan. Ni mesti ada yang buat laporan palsu ni. Aku dah agak dah. Kurang ajar. Kita dah kena scam. Tak bertanggung langsung. Lokasi sebenarnya tak jauh. Dekat gerbang masuk Taman Melati. Kami ke sana sekarang. Sembunyilah bodoh. Kita kena keluarkan dia cepat. Pintu tak buka. Pintu tak berdekat. Apa jadi? Panggil ambulans. Cepat, pintu tak boleh buka. Mangsa terperangkap dalam. Tarik kuat-kuat. Jangan putus asa. Saya tengok belakang. Mungkin ada laluan lain. Tak guna. Pintu masih tak bergerak. Panggil ambulans. Kita perlukan alat. Kau dah call bomba ke belum? Apa pasal tak sampai lagi ni? Aku dah call dari tadi lagi. Lembab betul lah diorang ni. Kenapa lembab sangat? Ni bahaya tau. Aku tahu tapi talian sibuk. Sabar sikit. Kuat lagi, tarik bahagian depan ni. Ada mangsa perangkap dalam kereta perak ni, cepat. Jangan semua api dia. Stop, jauh semua api besar. Stop, lari cepat. Ya Allah, api makin marak. Lari. Cepat padam, bawa air atas tanah. Aku kena tanah, kalau lagi. Aku buka api, jangan angkat saya ke kanan. Api besar, Nek. Kenapa tak tombak? Minta tolong cepat sikit. Orang ramai dah mengamuk tu. Sekejap. Kami tengah on the way lah ni. Nafas dia lemah. Tolong tingkatkan oksigen. Sudah, oksigen maksimum. Masih ada tapi lemah. Teruskan mampatan. Faham, jaga laluan udara. Apa pasal korang lembab sangat? Pasal korang lambat. Ada yang dah mati. Kami minta maaf di atas kesilapan teknikal yang berlaku tadi. Korang ni memang tak boleh harap lah makan gaji buta.
Cepat, call polis. Hello, polis. Berhenti, jangan gerak. Kamu berdua, selamat. Mari ikut saya ke kereta. Kami okey, mari pergi. Tenang, semua orang tenang sekarang. Kami tak pasti kamu gagal. Kita faham. Tolong mundur, jangan buat kecoh. Polis Salim, kamu yang kacau kami. Kau curi. Mundur, jangan tolak. Unit 2 bersiap di barisan belakang. Kamu dah bersekarang, basuh wasai sekarang. Aku teruskan, tahapan. Jangan, putus sekarang. Atas pintu sini. Wasai untuk kami belakang. Mohon semua bersurai, pulang ke rumah masing-masing. Jika masih berjaga, kami akan tahan kamu semua. Bersurai. Oi, mana korang nak pergi ni? Oi, korang ni memang pengecut lah. Encik, kami terpaksa menahan Encik di atas asatan dan rusuhan. Hei, apa orang ni? Lepaskan aku lah. Kan aku dah cakap, tak ada apa-apa lah jadi. Hei, diamlah. Kalau polis datang, kau jawab sendiri. Weh Jad, kat depan sana ada aksiden lah. Mana? Jom singgah pergi tengok. Ijat, kau pergi mana? Tu mak ayah kau meninggal dalam kemalangan. Mak ayah, kenapa pergi tinggalkan Ijat seorang? Abah, kenapa Encik tangkap abah saya? Tolong lepaskan abah saya. Ijat mana abah nak jumpa dia? InsyaAllah, Allah sayang. Dekat mak dan ayah tu, adik banyak doakan diorang. Ijat, kalau kau nak tahu, pasukan diorang ni lah punca mak ayah kau mati. Sebab diorang datang lambat. Encik, dah berapa kali saya nak cakap, kami dapat panggilan palsu. Sebab tu kami lambat datang kat sini. Bukan dia orang yang bunuh mak dengan ayah aku. Tapi anak kau yang bunuh mak dengan ayah aku. Apa? Kalau ikutkan hati aku, pecah muka kau aku kerjakan. Tapi aku biarkan undang-undang yang hukum kau. Tuan, saya nak buat laporan. Lelaki tu dah buat panggilan palsu. Dia adalah punca semua yang terjadi hari ini. Tuan, tolong tahanan lelaki itu. Tuan. Maaf Encik, saya terpaksa menahan Encik atas kesalahan membuat peran palsu. Tuan, maafkan saya janji tak buat lagi. Sila bagi kerjasama.
Macam mana kamu buat kerja ni sampai tak boleh nak bezakan yang mana satu panggilan palsu? Maafkan saya Tuan atas kecuaian saya. Ramai di antara kita tak pernah sedar kerana satu kesalahan yang kita buat akan memberi kesan yang besar kepada orang sekeliling kita. Hanya kerana satu panggilan palsu yang dibuat. Secara tanpa sedar kita telah melibatkan ramai pihak. Dan kerana itu juga seorang insan telah kehilangan keluarganya yang tersayang. Bukan itu saja, malah dia telah hilang segalanya, termasuk sahabat baiknya. Dengar laju geng, hold on tight. Bro, serius lawak gila cerita semalam tu. Betul, gelak tak lawan, muka dia pun lawak gila. Kita memang geng terbaik, tak sabar nak buat lagi. Setuju, kau memang kawan sejati. Bro, teringat tak masa kita kat playground ni dulu? Mestilah, main sampai gelap, best gila. Betul, sekarang main telefon je, rugi tak? Hahaha, setuju bro. Kenalah buat macam dulu lagi. Oh. Sehingga September 2025, sebanyak 169,000,15 panggilan palsu direkodkan melalui sistem MERS 999, merangkumi 2.28% daripada jumlah keseluruhan panggilan. Tren peningkatan ini membimbangkan dengan Bomba melaporkan 211 panggilan palsu pada tahun 2025. Tindakan ini boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.